أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 183 ayat ni, ayat puasa ni. Kita selalu duduk dengar di bulan-bulan puasa ni, bila nak kecek puasa, sebutlah ayat ni, kerana dengan ayat ni lah kita boleh faham bahawa puasa yang kita duk puasa ni bukan kita saja yang puasa. Umat-umat yang sebelum daripada kita ni pun puasa juga. Sehingga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ad-Dhahhak, Hatim dan sebagainya, daripada kalangan para sahabat orang tabi'in, kata puasa ni dia mula daripada umat dulu, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, buat ni pun dah puasa dah. Yang mana puasa mereka ni, kata riwayat yang kita kata sebut tadi, 3 hari sebulan, 3 hari, sebulan 3 hari, hingga sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada Nabi hijrah pergi ke Madinah 2 tahun, belum pada tu dia puasa lah, puasa 3 hari sebulan. Lepas pada tu puasa bulan Ashura, hari Ashura. Sehinggalah Tuhan ni turun ayat mari fardu puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan mana tinggal dah 3 hari sebulan tu, tinggal mari puasa hak sebulan kena. Itu latar belakang puasa. Jadi ayat ni menerangkan kepada kita bahawa puasa yang kita dah puasa ni bukan sekadar tu saja, bukan sekadar kita saja yang puasa, orang lain dulu pun puasa juga. Bukan hak kita kena puasa ni, kena usahalah cari jalan, fastabiqul khairat, nak cari jalan untuk banyak lagi baik, melomba-lomba untuk nak buat kebaikan. Lebih molek daripada orang-orang dulu duk puasa. Kita ni digalakkan buat demikian lah. Walaupun kita tak tahu bahawa hak kita buat, hak kita puasa ni nak boleh setara mana, nak boleh molek daripada umat dulu ke nak kau jadi kodok. Kerana puasa ni mengikut apa yang dijelas oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab dia tafsir. Dia boleh menyucikan tubuh kita ni, tubuh badan kita ni, menyucikan hati kita ni, dan juga perasaan kita rasa tenang, suci, dan juga menyempitkan jalan-jalan untuk syaitan tu tipu kita dengan puasa ni. Ia berdalil mari mengikut hadis yang ceritanya, man istata'a minkum ba'at falyatazawwaj. Siapa-siapa yang kuasa untuk nak menikah kahwin, maka dia menikahlah. Fa illam yastati' fasiyam. Maka sesiapa yang tak boleh nak oleh kerana duk ganggu oleh nafsu syaitan nak doa, maka hendaklah Tuhan kata, Nabi kata fa alaihi bisiyam, maka hendaklah dia puasa. Kerana puasa ni boleh jaga diri kita, menyucikan diri, untuk nak bersihkan diri, nak kita ni selamat daripada gangguan syaitan, kena puasa.
Ni ayat ni ayat yang Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, apa nama ni, difardukan atas kamu puasa, iaitu puasa Ramadan ni lah. Sebelum tu duk puasa dah 3 hari sebulan Nabi kita duk puasa. Lepas pada ni kena puasa bulan Ramadan. Jadi puasa ni kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bukan saja fardu atasmu, bahkan puasa ni difardu juga atas umat-umat yang sebelum daripada kamu, sebagaimana yang kita ayat tadi lah. Semenjak daripada Nabi Nuh, kata Ibnu Umar, Ibnu Abbas, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada puasa ni. Kerana puasa mengandungi hikmat dan juga rahsia yang tersembunyi. Puasa ni Tuhan kata hak aku. Puasa ni hak aku. Akulah yang memberi ganjaran kepada orang yang puasa. Jadi puasa ni dia tak nampak. Kita semaya boleh tunjuk ke orang, semaya aku ni tengok apa ni, sujudnya, rakaatnya, bacaannya boleh dia tengok. Tapi puasa ni kerana mumbung duk dia, aku pun duk dia, cuma perut dia lapar. Oleh tu puasa ni Tuhan kata hak aku. Wa ana ajzibih, aku ni nak beri ganjaran. Siapa yang boleh puasa ni, maka orang tu adalah tahap iman dia ni sudah meningkat naik kepada satu tingkat. Jadi apabila dia ni Tuhan ni ayat kata dia ni fardu juga ke atas umat yang dulu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu boleh bertakwa. Takwa ni maknanya cari jalan lebih molek lagi daripada umat dulu buat. Umat dulu puasa belah mana yang nampak tak seluruh mana dengan kehendak syarak, maka kita ni buat menjadi qabtu. Ni lalu tu ni dalam kajian hak puasa ni banyaklah ada kecek. Nak cuci sungguh kita ni di dalam bab puasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak seri lapar saja, bukan nak bergerak masuk jadi baja yang boleh menyuburkan tubuh badan kita. Jadi kita ni ingat kepada Allah, ingat kepada orang lain, dan ingat kepada hari akhirat. Itulah satu ayat yang kita baca ni. Mudah-mudahan dengan satu ayat ni kita boleh ikut dan kita amal, selamat kita dunia dan selamat kita di hari akhirat nanti. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.